Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini merupakan hari terakhir bagi murid tahun 6 di SK Tengku Apuan Mariam. 6 tahun penuh kenangan, tawa, air mata dan pembelajaran kini sampai ke penghujungnya. Mari kita dengar luahan hati murid-murid dan guru-guru yang telah bersama mereka sepanjang perjalanan ini. Setiap kejayaan murid tidak akan tercapai tanpa bimbingan dan pengumanan para guru. Kini, kita dengarkan pula luahan insan yang telah mendidik dan membimbing mereka. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Nak tanya, apakah nasihat cikgu untuk murid tahunan yang akan melangkah ke sekolah menengah nanti? Okey, yang pertamanya cikgu nasihat cikgu untuk murid tahun 6, jaga diri awak, jaga solat awak di mana pun awak berada, dan cikgu doakan semoga awak berjaya di masa akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah perubahan paling ketara yang cikgu lihat pada murid-murid sejak tahun 1? Okey, perkara pertama yang saya lihat perubahan yang sangat ketara pada murid-murid sejak dalam satu, mereka ini lebih banyak menerima maklumat, terutama daripada sudut TikTok, media sosial lah, medsos, daripada FB, daripada Instagram. Jadi sekiranya ibu bapa tidak menapis barang maklumat yang mereka terima, menyebabkan mereka ini kadang-kadang sukar untuk menentukan maklumat mereka itu benar ataupun salah. Itu yang kita bimbangkan lah. Terima kasih Ustaz. Cikgu nak tanya soalan sikit boleh? Boleh. Apakah perasaan cikgu melihat murid tahun 6 menamatkan persekolahan pada hari ini? Perasaan cikgu gembira dan sedih lah. Gembira tu sebab mereka dah meningkat dewasa. Sedih tu sebab dia akan meninggalkan sekolah ni. Itu je? Itu je. Terima kasih. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak tanya, apakah nasihat cikgu kepada murid tahun 6 yang akan melangkah ke alam sekolah menengah? Alhamdulillah, tahniah kepada anak-anak murid tahun 6 2025. Tahun depan akan melangkah ke 2026. Satu alam baru di persekolahan menengah. Jadi nasihat cikgu untuk anak-anak yang tahun 6 yang akan melangkah ke sekolah menengah. Pertama, jaga diri. Kerana di sekolah baru pastinya kita akan berjumpa dengan kawan-kawan baru. Pilihlah kawan-kawan yang boleh membimbing kita dan jadikanlah diri kita pembimbing rakan kita. Yang kedua, kita kena belajar bersungguh-sungguh. Buktikan kita mampu. Kalau sebelum ini kita tidak cemerlang, kita cemerlangkan diri kita. Dan kalau sebelum ini kita dah cemerlang, kita gemilangkan lagi diri kita supaya kita dapat mengharumkan nama baik sekolah baru. Dan jaga tata susila, tunjukkan kebolehan kita, disiplin kita supaya cikgu-cikgu di sekolah menengah melihat sekolah SK Tengku Apuan Mariam telah melahirkan pelajar-pelajar yang baik akhlaknya dan bijak pengetahuannya. Sekian. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Nak tanya sikit, kenangan cikgu yang paling tak dapat dilupakan bersama murid-murid tahun 6? Kenangan yang tidak dapat dilupakan bagi Ustazah lah, ketika kelas bela, iaitu murid-murid dan cikgu dapat naik flight semasa balik daripada lawatan tu. Pergi tu kan kita pergi dengan bas, balik kita pulang dengan flight. Jadi ada setengah murid tu mungkin rasa seronok, teruja sebab mungkin ada setengah tu tidak pernah naik flight. Jadi cikgu pun mungkin ada yang tak pernah naik flight. Jadi itulah kenangan yang terindah buat kami dan harap tahun depan naik flight lagi. Terima kasih. Hari ini bukanlah sebuah pengakhiran, tetapi permulaan kepada perjalanan yang baru. Selamat maju jaya kepada semua murid tahun 6. Kenangan di SK Tengku Apuan Mariam akan sentiasa terpahat di hati dari kami, tim TV. Terima kasih cikgu. Bye. Terima kasih cikgu. Sayang cikgu. Bye.
Terima kasih, cikgu.